Korang tengok ni, ada orang DM saya. Dia tanya, cleanser ni harga berapa? Sesuai ke untuk ibu mengandung dan menyusu? Ramai sangat yang DM saya tanya pasal produk Facerina ni. So korang wajib tengok video ni sampai habis kalau korang nak tahu details pasal produk ni. Okay, so sekarang ni kita mula dengan harga dulu. Sebenarnya ramai yang terkejut dengan harga dia sebab satu tube ni harga dia dalam RM20 saja. Serius mampu milik sangat untuk korang jadikan ni sebagai daily cleanser. Kalau korang tanya pasal dia punya ingredient pula, dia punya formula sangat-sangat gentle ya. Dalam dia ni ada pentanol dan glycerin. Dua-dua ni bagus untuk lock in hydration. So kulit korang tak akan rasa kering lepas cuci muka. Dia jenis low foam tau, dia tak berbuih. Jadi kulit korang tak akan rasa tegang. Dan pH dia low, 5.5, which is sama macam pH kulit kita. Okay, sekarang ni kalau korang risau sebab tengah mengandung ke ataupun korang tengah breastfeeding anak korang tak payah risaulah. Sebab Facerina ni dia ada dermatology tested. Dia bebas paraben dan SLS. So dia sangat-sangat safe, selamat untuk ibu mengandung dan ibu yang tengah menyusu anak. Lagipun saya ni kulit kering tau. Kalau korang ada masalah kulit sensitif, korang jangan risau sebab dia tak over cleanse. Pendek kata, kalau korang tengah cari cleanser yang gentle, yang sesuai dengan semua jenis kulit, korang nak pakai sebagai daily cleanser siang dan malam, Facerina ni adalah pilihan yang terbaik. So korang wajib try, okay? Facerina.